Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua peminat-peminat bola tanah air. Pertama sekali, sepatutnya kalau dalam satu kenyataan kita kenalah kenalkan diri kita. Tapi saya rasa tak perlulah saya nak kenalkan diri saya. Atas sebab-sebab tertentu cukuplah tahu apa yang saya nak sampaikan. Dan juga kenyataan ni saya tujukan pada FAM secara terus, dan juga peminat-peminat tanah air. Kalau you dengar, you bersetuju dengan saya, terpulanglah. Saya nak bagi tahu berkenaan dengan bola ni. Benda ni sebenarnya bermula, yang latest hot story ni bermula sebenarnya pada game dekat Pahang tu. Saya sebagai peminat yang ada kat situ pada masa tu, saya sendiri tengok depan mata kepala saya, stadium Pahang masa tu, ya Allah, penuh. Yang ada kat belakang pagar tu bukan saja kata penuh, sampai dah bersesak-sesak dah. Alhamdulillah lah, fenomena bola sepak kita memang jadi macam tu, punya bagus. Kemudian adalah satu pintu tu kononnya pecah. Saya pun tak tahu lah pecah macam mana. Setahu saya pintu besi, kalau nak pecahkan pun mau nak kena pakai cutter. Tapi bila dah pecah tu, saya tengok pasukan-pasukan keselamatan yang kat situ seolah-olah bagi orang masuk. Kemudian bagi orang masuk, duduk pula dekat track. Dah macam Liga Kampung dah saya tengok. Penuh stadium pada hari tu. Jadi Alhamdulillah lah, PBMP lepas tu mungkin dia sedar salah dia apa semua. Tu dia kena denda RM100,000. Lagi satu kenaan dengan saman. Ni every time orang tegur, you sue. Orang tegur pasal ini, you saman sana. Orang tegur pasal itu, you saman situ. Ada tak FAM fikir, bila you saman, apa yang meningkat? Satu, meningkat duit FAM. Dua, kita tak tahu benda ni kan, mungkin ada poket-poket yang benefit daripada ni, kita tak tahu. But hopefully tak adalah, FAM semua baik-baik kan. Tapi adakah meningkatkan mutu permainan tak? Ni Datuk Taqiyuddin Hasan beria-ya je cakap dalam surat khabar. Kalau kita asyik begini begitu, kata dia, alamatnya tak main bola lah kita. Ya ke? I think controversial, tapi orang pemain tetap turun padang main bola. I don't think what he says tu is correct. I'm so sorry. Tapi sebagai seorang marhen macam ni pun saya boleh fikir lah, janganlah bagi kenyataan yang orang kata bodoh kan, marah kan. Saya bukan suruh lah, saya mohon. Siapa saya nak suruh FAM, tapi saya mohon. Dan saya rasa rakyat lain pun akan mohon bersama-sama dengan saya dan bersama-sama dengan presiden-presiden bola, persatuan-persatuan bola sepak seluruh negara, bermohon kepada FAM ubah sikap, ubah mentaliti, buka minda. Dunia sekarang dah maju, bukan macam dulu. Kita tak boleh nak dictate je orang macam tu. Orang nak hak dia, sebab bola sepak bukan hak FAM atau hak orang datuk-datuk dalam FAM. Bola sepak hak semua kan. Kemudian buat keputusan untuk second leg punya game, jual tiket 80,000, tapi yang terjual cuma 45,000 lah, saya dengar. Lalas untung 350,000. Tak terasa langsung denda. Kemudian hari ni ada ni Exco FAM, Datuk Taqiyuddin Hasan. Dia bagi tahu, dia ni ex-lawyer. Dia bagi tahu kat sini, dia cakap, oh, undang-undang kita ikut undang-undang FAM. Isi, saya nak bagi tahu dengan semua yang ada kat dalam FAM, apa saja undang-undang yang ada kat bumi Tuhan ni, sebelum kita nak mengaplikasikan, kita kena ada clear conscience, ketulusan, keikhlasan, jelas nampak pada visi dan misi kita. Visi dan misi kita yang paling atas sekali, kita nak lahirkan sebuah pasukan Malaysia yang hebat. On towards to that, not anything else. Bukan menjaga periuk nasi, bukan menjaga hati orang ni, bukan menjaga hati PBMP, bukan menjaga hati. Tujuan utama kita nak tengok bola tu maju, adil, telus, ikhlas. Bola kita boleh pergi jauh macam tahun 1972, 1980. Ini yang kita nak tengok. Memanglah itu ada dalam perlembagaan, tapi dalam banyak-banyak klosa yang ada, kenapa you pilih yang tu? You pilih yang tu disebabkan awal itu you tak telus. Saya rasa bukan selalu tau kita jumpa orang-orang yang betul-betul telus ikhlas nak naikkan bola Malaysia. Bermula kali ni kita bermula di Johor lah, ada orang yang ikhlas.
nak buat bola tu jadi maju dalam Malaysia, nak buat Johor maju, dan secara tak langsung semua maju. You have to, nobody can deny mana-mana Johor pergi, stadium dia penuh. Sebab orang pergi stadium tu, kalau kata orang pergi Negeri Sembilan, Johor pergi Negeri Sembilan ataupun pergi mana-mana pun, stadium tu penuh bukan nak tengok Johor menang. Masing-masing beria-ia nak tengok Johor kalah. Tapi tak kisahlah apa tujuannya. Yang penting penyatuan ummah. Bukan senang nak menyatukan rakyat, walaupun dalam satu negeri begitu ramai. Tak mudah nak kumpulkan orang. Sebab orang bekerja, orang ada ni, orang masing-masing ada komitmen, ada anak bini nak jaga. Tapi bila benda tu menarik, benda-benda tu masalah-masalah anak bini lah, kerja apa semua boleh diatasi. Sebab dia orang datang untuk tengok bola. Ini kena terima kasih. Kemudian balik pada cerita kat Kuantan tu, saya nak bagi tahu kesilapan PBMP tu bukan kesilapan kecil. Itu kesilapan besar. Berapa orang tumpah darah malam tu. Yang budak-budak kecil semua terpaksa balik pukul 2 pagi. Badan lemah, makan tak cukup, ngantuk. Budak pakailah otak, kesianlah sikit. Sepatutnya PBMP tu didenda 100,000, kemudian janganlah diberi ruang untuk dia buat duit balik. Ini tak masuk akal. Dia takkan belajar daripada kesilapan. And it's good. Kata dia, ni bagus. Kalau jadi lagi besok, kita boleh buat macam ni lagi, boleh buat duit lagi. Instead of rugi 100,000, dia untung pula 350,000. Ini sudah bagus untuk PBMP. Saya nak bagi tahu duit yang dia untung tu, itu duit orang-orang yang berdarah pada malam tu tau. Tak kesian ke? Fikirlah sikit. Kemudian orang tegur pasal referee. Bila orang tegur, you saman, fine. You dah saman, you dah gantung orang, and then orang pun hantar surat, then you tak bagi maklum balas. Kalau dah orang hantar surat, awak tak bagi maklum balas. That's why orang pergi ke media. You see, bila kita orang tegur kita satu-satu perkara, kita ambil tindakan untuk mengenal pasti betul ataupun tidak. Kalau tak betul, you bagi maklum balas dan bagi penjelasan yang telus, penjelasan yang lengkap. Bukan just bagi, kita akan check, kita akan ambil tindakan, tapi tindakannya tak ada. Masing-masing nak jaga periuk nasi, nak jaga darjat, tapi bola tak ke mana. Daripada segi sosial kebajikan semua meningkat, gaji naik. Dulu yang ikut FAM ni tak ada pun datuk-datuk pun. Sekarang semua dah datuk dah. Boleh katakan majoriti lah. Orang yang berpangkat, berdarjat, jurulatih pun dapat datuk. UK pakai Sir Alex Ferguson, kita pun bagi juga datuk. Datuk Raja Gopal. Tapi bola kita macam tu juga. So siapalah saya nak tegur. Tapi saya nak bagi tahu, kalau seorang rakyat marhaen macam saya pun boleh fikir logik, bahawa FAM berat sebelah. Takkanlah orang-orang yang berpangkat dan berilmu ni, semua kononnya berilmu ni, tak boleh nak fikir benda yang simple macam ni. Fikirlah untuk kebaikan bola sepak negara, bukan fikir untuk kebaikan periuk nasi masing-masing. Itu pasal pengadil. Kemudian saya nak bagi tahu dengan peminat-peminat bola sepak lah semua, cukup-cukup lah cuba nak menjatuhkan presiden ke, nak tukar presiden. Sebenarnya itu bukan jawapan sebenar. Jawapan sebenar adalah FAM perlu ubah sikap, ubah pemikiran, ubah mindset, pandang pada hala tuju kita, ketepikan yang lain-lain, ikhlaslah dalam perjuangan. Sebab saya bersahabat dengan orang tu bukannya sehari dua, daripada kecil sampai besar. Saya sebenarnya terpanggil buat kenyataan sebab kesian kat dia. Orang tu ikhlas, dia nak naikkan bola, kan? Bukannya nak menjatuhkan ni apa, tak ada. Kita nak menaikkan bola sepak negeri. Dalam masa yang sama, tempias dia dapat dekat negeri-negeri lain. Tu kata mana-mana pergi penuh stadium. Is good. Ini healthy. Saya minta peminat sokong orang-orang macam ni. Bukan selalu jumpa orang yang betul-betul duduk kat satu position untuk naikkan bola. Kalau nak kata untung, tak ada untung. You trust me, I don't think PBNJ any untung. Tapi saving duit saya rasa banyak. Duit banyak, tapi untung tu tak ada. Kalau nak, saya rasa kalau nak fikir gaji player dengan kebajikan player apa semua, nak dibandingkan dengan harga yang kita dapat kalau kita menang piala-piala ni semua, I don't think tak cukup untuk cover. Saya rasa tak cukup nak cover perbelanjaan yang, pelaburan yang PBNJ dah keluarkan. It's not about untung. Kita cuma nak tengok bola sepak maju, satu. Dua, penyatuan ummah. Ini dua yang kita nak tengok. Siapa yang untung kalau rakyat bersatu? Tak ada orang lain untung, kita sama-sama untung. Of course lah, bergaduh ni sebab fanatism. Gaduh sini, gaduh sana, ni fanatism. Tapi saya nak bagi tahu, bila ada satu-satu negeri, saya cakap ni Johor lah, kalau katakan macam Johor ni tengah naik, negeri-negeri lain janganlah dengki. That means itu satu cabaran untuk you buat lebih baik. Saya faham lah, adalah controversial isu apa semua kan, tapi benda ni ambil positif lah. Lagipun
Kalau Johor naik pun, Johor part of Malaysia juga. Bukannya semua orang kat sini, kalau orang Kelantan tu dia orang Kelantan, kan dia kahwin dengan orang Johor. So sebenarnya kita satu sebenarnya. Cuma ini persaingan sihat antara negeri. It is a lesson for all. Bila ada orang yang baik ataupun yang bagus macam ni dalam memajukan bola sepak negara, sokonglah. Janganlah hentam kat FB you hentam, kat Twitter you hentam, internet apa semua hentam. Tak baik. Ini bukannya mendatangkan kebaikan pada bola sepak Malaysia, cuma puaskan hati you sendiri saja. Geramnya pasal tekan dekat internet, hati puas tapi bola macam tu juga. That's why saya cakap rakyat FAM perlu buka mata dan tengok pada apa misi kita. Bersatu insya-Allah. Saya rasa tak lama sebenarnya kalau betul-betul buat balik FAM, buat balik, rombak balik, sedar muhasabah diri, kesilapan diri sendiri, work hard towards it. InsyaAllah saya rasa tak lama, 4-5 tahun aja. 4-5 tahun aja we are there. InsyaAllah kita boleh sampai at least ke Piala Dunia, mengambil bahagian dalam Piala Dunia. Saya rasa boleh. Kalau orang lain boleh, kita pun boleh. Tapi kena telus lah, buat kerja kena telus lah. Kalau nak ranjor, kalau nak enjoy lah duit gaji yang dah ada tu. Janganlah ada agenda-agenda pelik. Lepas tu yang ada pula, yang kerja pula nak menjaga hati orang ni, nak menjaga hati orang tu. Bukan nak tengok bola. Rakyat punya hati habis tak dijaganya. Saya bagi kenyataan ni, walaupun saya tak letak nama, saya yakin kalau dia dengar pun dia tahu saya. Saya kesian kat dia, tapi kan mula-mula saya takut juga bagi kenyataan ni. Kadang-kadang dia marah kan. Tapi saya nak buat macam mana, yang penting saya ikhlas. Saya redha lah. Apa nak jadilah. Saya kena lindung lah kawan saya. Tapi saya bukan lindung membabi buta. Dia kalau dia buat salah, kalau saya tak tegur lah, saya diam. Tapi kalau dia minta saya pendapat, saya akan bagi tahu pendapat. Saya tak perlu bodek dia. We have been friends for bukan sehari dua. Orang cuma nampak yang senang dia je, yang susah dia orang tak nampak. Dia kecil-kecil bukannya dimanja dengan duit pun. Dia didikan dia bukan didikan yang ni. Didikan dia untuk menghasilkan satu manusia yang berguna pada bangsa dan negara. Hari ni kita dah nampak lah. Dia ambil bahagian dalam semua aktiviti dekat negeri. Dalam masa yang sama sekarang ni dia aktif dalam bola. Baguslah, Alhamdulillah ada orang macam ni. Bukan selalu kita jumpa orang macam ni. Dan saya minta rakyat sokong. Dan FAM patut sokong benda yang baik. Sokong. Kita bukan nak suruh you FAM luluskan dadah dalam Malaysia, football Malaysia, nak suruh FAM luluskan rasah. Tidak. Kita cuma nak suruh you buat benda yang baik. Itu saja. Bekerja sama. And then don't stop fiddling facts. You fiddle, undang-undang ni you fiddle macam mana pun, dia akan ada dia punya penjelasan. Tapi pakai otak sebagai manusia yang waras. You denda orang tu RM100, lepas tu you bagi dia peluang buat duit RM450. Ini tak betul. Pelik ya. Cuma itulah, last but not least, saya nak bagi tahu FAM kalau nak tengok bola kita maju, bukalah mata sikit. Janganlah keep on buat benda yang sama. Kalau kita dah buat kesilapan tu sekali, okeylah. Tapi kalau kita buat 2 kali itu maknanya bodoh. Sekali you buat salah, and then you buat ulangi lagi sekali kesilapan, buat salah. Sebelum saya tutup kenyataan saya ni, saya nak bagi tahu, saya mohon ampun lah dengan sahabat saya. Saya bukan berniat nak masuk campur, tapi tanggungjawab saya untuk melindungi dia sebagaimana dia dah melindungi saya sebagai sahabat. Tuan pada kecil, bukan saya dengan dia je, we have few friends. Semua orang sahabat saya lindung. Dan termasuk dia salah seorang. Atas aktiviti yang dia buat sekarang ni, bola, saya bila dah tengok kesian, perasaan saya rasa macam ni, saya kena ambil tindakan lah. Whatever happens, happens. You know, saya tak boleh nak halang. Saya minta maaf lah. Tapi saya buat ni untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan sahabat saya, untuk kebaikan rakyat Johor, tim bola sepak, dan actually bola sepak Malaysia yang kita nak tengok maju. Jadi saya minta maaf jugalah dengan datuk-datuk kat FAM tu, dengan orang-orang yang berkaitan. Tapi now itu saya ikhlas. Saya bukan dapat apa duit pun kalau saya buat macam ni, tak ada. Itu sajalah. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.